من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Bertemu lagi dalam sesi simulasi ataupun demonstrasi kelas baca buku cerita bahasa Arab yang saya adakan melalui apa nama tu, medium GM, mana untuk live TikTok ni, saya akan buat satu simulasi ataupun demonstrasi dengan baca buku kisah kanak-kanak yang terpilih lah untuk minggu ni. Baik, kita mulakan dulu. Dia baca pada mana? Okey. Okey, berikut merupakan simulasi ataupun demonstrasi bagaimana saya menjalankan kelas saya lah, kelas menggunakan medium GM, mana pada setiap minggu kami akan tukar-tukar jadual. Kami akan tukar-tukar penerbit. Kami akan tukar-tukar penerbit dari negara Arab yang berbagai-bagai lah. Okay, minggu ni kami menggunakan bahan dari penerbit Dar Al-Ma'arif Lubnan. Okay. Baik. Saya bacakan. Kalau nanti saudara-saudara ni nak cuba, siapa yang nak cuba terjemahkan atau ada soalan, type kat ruang komen nanti saya baca. Okay. Ni sebab gambar dia pecah lah sebab saya tak masuk dalam kelas untuk ni. Sebab dia tak apa cantik lah. Sesuai untuk kelas. So, untuk tujuan simulasi ataupun demonstrasi di live TikTok ni okey lah kan. Okay. Kamilia tagharu min Samir. Kamilia tagharu min Samir. Kamilia tagharu min Samir. Kamilia watak utama kita ni Kamilia. Ini Samir. Okay. Samir ni nama agak popular lah bagi orang Arab. Lelaki nama Samir. Okay. Kamilia tagharu min Samir. Samir ni apa ni? Aghara yagharu ni maknanya dia cemburu. Okay. Kamilia cemburu dengan Samir. Okay. Perkataan Melayu pinjam pada bahasa Arab nama ghairah. Perkataan ghairah pinjam pada bahasa Arab. Sebenarnya ghairah ni ambil daripada pada bahasa Arab. Tapi bahasa Arab maknanya cemburu. Datang Melayu jadi makna ghairah ataupun nama syahwah. Dia berubah makna lah. Okay. Okay, ni lebih jelas lah. Okay. Okay, tengok gambar. Kamilia tagharu min Samir. Okay, Kamilia ni cemburu dengan Samir. Samir ni adik dia, adik lelaki dia. Ni gambar. Ni Kamilia, ni Samir, ni ibu ayah dia lah. Okay. Tash'uru Kamilia bil huzni. Tash'uru Kamilia bil huzni. Tash'uru Kamilia bil huzni. Apa maknanya? Kamilia berasa sedih. Kamilia berasa sedih. Okay. Kamilia ni berasa sedih. Falmama wal baba yahtammani bi akhiha Samirin faqat. Sebab apa? Sebab apa Kamilia ni rasa sedih? Sebab mama dan baba, ini uslub Arab lah, dia panggil ibu ayah dia mama dan baba. Jaranglah guna panggil abuya, walid macam kita ambil kan. Budaya Arab dia memang panggil mama, baba. Okay, mama, baba.
"Fal-mama wal-baba yahtammani bi akhiha Samirin faqat." Sebab apa? Sebab ibu ayah ni, mementingkan atau lebih pentingkan hanya mementingkan adiknya Samir. Mana datang adik sebab, apa nama tu, dia gambarlah menunjukkan konteks. Okey. Dia anak sulung, ni anak kedua. So, anak kedua ni dapat perhatian lebih lah adik dia ni, eh. Jadi dia pun rasa cemburu, rasa sedih. Kat sini rasa sedih lah, tapi tajuk dia rasa cemburu. Okey, tengok gambar. Ni soalan budak ni, ah. Okey, soalan budak ni dia kata apa? "Ma baluhuma yahtammani bisamirin wa ka'annani lastu huna." Dia kata apa? "Ma baluhuma." Apa kena buaya ni? Huma ni balik pada, baba wal al-baba wal mama, eh. "Ma baluhuma yahtammani bisamirin." Bagi perhatian pada Samir saja. "Wa ka'annani lastu huna." Seolah-olah saya tak ada kat sini. Kan? Tu dia punya ni lah. Okey, budak ni punya apa persoalan dia. Soalan budak ni lah, eh. Kemudian, sedih sebab apa? Tinggal seorang diri. Okey. "Ba'da tanawulil faturi hamalat Kamila dabdub." Okey, dabdub ni, okey dia tak tanda ni, nanti saya terang. "Wa dhahabat ila ghurfatiha." Ba'da tanawulil faturi hamalat Kamila dabdub. Wa dhahabat ila ghurfatiha. Okey. Selepas, sarapan pagi, Kamila ni, hamala ni bawa. Okey, ataupun, hamala, tengoklah dia bawa apa. Macam ni dabdub, dabdub ni ialah teddy bear dia ni. Macam Mr. Bean punya apa, anak patung kan, anak patung beruang ni. Okey, dia panggil dabdub. Apa ni, beruang, seekor beruang dubbun. Tapi kalau jamak dia panggil, ada apa nama, apa nama, dia wordplay. Di sini dia ada wordplay. Okey, di mana dia bagi nama dekat, patung beruang dia ni Dabdub. Dabdub. Ambil daripada dub. Jadi Dabdub. Jadi dia bawa, Kamila ni dia ambil, patung Dabdub dia ni, wa dhahabat ila ghurfatiha. Pergi masuk bilik dia. Masuk bilik, Kamila ni lah. Okey, kemudian apa berlaku? Okey, mama dia datang. وفجأة دخلت الأم الغرفة وطلبت من كاميليا الذهاب معها في نزهة إلى الحديقة. Okay. وفجأة, biasa kita padankan tiga, dalam terjemahan kita padankan tiga. Sama ada wafaja'atan ni, sama ada kita kata, tiba-tiba, tak semena-mena, tak sangka-sangka, ibunya masuk ke dalam bilik. Okay, dia tak sangka dia ada tengah sedih tu, rajuk ke apa, duduk kat bilik dia. Jadi, tiba mak dia masuk dalam bilik. Okay. Wa talabat min Kamila. Dan, ibu dia suruh atau ajak Kamila ni, az-zahaba ma'aha, jom pergi sama-sama dengan ibu, fi nuzhatin. Nuzhah ni makna berjalan-jalan, siar-siar, makan angin. Ambil angin, ilal hadiqah. Apa nama tu? Di taman. Okay. Di taman, eh. Kemudian, okay, tengok gambar. Sedih lagi. Okay, kenapa sedih pula kali ni? Okay, tengok apa jadi. Kenapa sedih pula kali ni? Keluar air mata lagi, ha. Soalan dia tanya, "Lima lam tusa'idil ummu Kamila fi irtida'i malabisiha kama taf'alu da'iman." Kata apa? "Lima lam tusa'idil ummu Kamila fi irtida'i malabisiha kama taf'alu da'iman." Kenapa ibu tak tolong kenapa kenapa ibu tak tolong Kamila pakai baju, pakai pakaian ni lah. Kama taf'alu da'iman, sebagaimana yang ibu selalu buat sebelum ni. Okey. So, dia sedih lah, budak ni pun nangis. Okey. Ajak keluar dah sekali tengok. Alah, semua kena buat bekerja sendiri kan. Okey. Tengok gambar. Kenapa dia dia apa, cemburu sangat dengan adik dia ni.
لا أحد يهتم لكاميليا وهذا أمر محزن جدًا. لا أحد يح لا أحد يهتم لكاميليا وهذا أمر محزن جدًا. Okey, tak ada seorang pun ambil berat, tentang apa ni, Camellia ni, dan ini satu perkara yang sangat menyedihkan. Okey, dia sedih lah. Okey, untuk pengetahuan saya ada buat satu kelas, mana kelas mingguan saya menggunakan, bahan buku cerita kanak-kanak. Nama dia kelas baca buku cerita bahasa Arab pada setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Saudara-saudari boleh pilih jadual jadual kelasnya. Jadual kelasnya saudara-saudari boleh pilih sama ada nak masuk hari apalah, hari Isnin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Khamis boleh, Jumaat pun boleh. Okey. Ikut kelapangan masa. Kalau lapang hari Isnin, boleh masuk hari Isnin. Saya pun tadi baru habis kelas. Okey, kita punya kelas 9.30 malam dan ke atas lah. Kadang-kadang kita masuk Google Meet tu sudah buka 9.30 tapi kadang, peserta ni masuk kadang 9.45 kan. Kita pun ada masing-masing ada hal lah kan. Ada yang dah bekerja, dia masih belajar, ada yang di luar negara pun. Jadi kena tunggu, orang kata apa, kita akan bagi masa lah sebelum pukul 10 tu kita akan mulalah insyaAllah. Kemudian habis, paling lewat pukul 11 sebab dia ada, perbincangan, kita akan baca, bariskan dan terjemahkan, kemudian ada perbincangan lah kenapa pakai perkataan ni, kenapa negara Arab ni pakai macam ni, sebab saya akan tukar-tukar buku cerita bahasa Arabnya setiap minggu. Okay, minggu ni kami guna bahan buku cerita kanak-kanak dari Lubnan. Okey. Inilah kisah Camellia ni. Cuma Camellia yang ni saya pernah bawa, dalam kelas sebelum-sebelum ni lah. Jadi dah tak baca dah. Ini sajalah untuk, tujuan ni. Cuma, apa, yang ni file dia pecah. File dia pecah lepas tu untuk ni lah. Okey. Okey, kemudian, dia kata apa, okey tengok gambar. Kenapa senyum sikit sebab mak dia pegang tangan kan. Okey. لكن كاميليا فرحت عندما أمسكت ماما يدها. لكن كاميليا فرحت عندما أمسكت ماما يدها. Okay, tapi Camellia ni tadi rasa sedih, sekarang rasa gembira apabila ibu dia atau mama, dia panggil mama, pegang tangan dia. Okay, jalan-jalan kat taman tu, mak dia pegang tangan dia, dia gembira lah kan, seronok lah. Tapi kegembiraan tak lama. Okay, kegembiraan tu tak lama. Okay. So, saya akan pilih kisah kanak-kanak yang macam ni lah. Dia ada apa, plot twist, dia ada apa, perkembangan plot lah kan. Taklah sepon kayu dunia rimbun sangat kan. Okay. لم تطل فرحة كاميليا لأن أخاها سميرا بدأ بالصراخ. Kegembiraan Camellia tu tak berpanjangan. Sebab adik dia Samir ni mula berteriak. Okay, mula menangis lah, teriak. Ya, keluar air mata. Budak tu peranjat lah, aduh. Okay. Tarakatil ummu yada Camellia. Sudah. Ibu pun melepaskan tangan Camellia ni. Wa akhadat tahtamu bisamirin tawal al-waqti. Okay. Dia pun, ibu pun lepaskan tangan Camellia ni dan mula. Okay. Akhada, bila datang akhada ni, akhada bada'a syara'an dan sebagainya, datang bentuk fi'il madhi. Lepas dia fi'il mudhari', kita akan terjemah mula. Dan ibu mula mengambil berat tentang Samir sepanjang masa. Okay, tawal al-waqti. Jadi budak ni sedih semula. Sedih balik lah. Kan? Tadi dah seronok dah. Sekali keluar air mata. Sedih kan? Keluar air mata. حزنت كاميليا وسالت الدموع على خديها. حزنت كاميليا وسالت الدموع على خديها. Di Camellia ni rasa sedih dan air mata. Dumuk ni air mata, jamak. Kalimah jamak tu air mata. Berlenangan atas pipi, kedua belah pipi dia, khadaiha. Ni kiri kanan lah. Okay. Okay, kemudian rumah budak ni. Ni dia punya patuh. Dah duduk tadi. Okay. يبدو أن الكل مسرور بخطى سمير الأولى. يبدو أن الكل مسرور بخطى سمير الأولى بينما كاميليا حزينة.
Dia kata apa? Nampaknya semua orang merujuk pada ibu ayah lah. Masrurun, gembira. Bi khuta Samir al-ula, dengan langkahan Samir yang pertama. Bainama Camellia hazina. Sedangkan Camellia ni rasa sedih lah. Kan? Kalau tak ada orang peduli kat dia. Dia kakak sulung kan. Okay. Tengok gambar. حضنت كاميليا دبدوب حضنت كاميليا دبدوب فهو الوحيد الذي يحبها ويهتم sebenarnya yahtamu biha dia silap ni. Yahtamu mesti bi biha. Okay, dia kata apa? Camellia ni peluk anak patung beruang itu Dabdub. Fahuwal wahidul ladzi yuhibbuha wa yahtamu biha. Sebab apa? Dabdub ni lah satu-satunya yang sayang dekat Camellia ni dan ambil berat tentang dia lah. Itu dalam kepala dia lah cerita kanak-kanak. Okay, kemudian tiba-tiba gambar. Okay. Ta'athara Samirun wa waqa'a wa bada'a yabki. Samir ni tengah bertatih berjalan tu. Ta'athara ni tersadung. Okay. Wa waqa'a, dia pun jatuh. Tersadung lalu jatuh dan mula menangis. Fatalabatil ummu min Camellia an tu'tiyahu. Ni silap. Jadi ibu minta dari Camellia untuk bagi pada adik Samir ni Dabdub, patung Dabdub tu. Liyal'aba bihi. Tu Samir ni main. Marahlah kawan. Ni member marah dah lah, bengka dah kan. Rafadat Camellia wa awdahat liwalidayha anna sabab rafdiha huwa ihmaluhuma laha tawal al-waqti. Dia kata apa? Camellia ni enggan. Camellia ni enggan, dia tak nak. Okay, Rafadah saya tolak, tapi maksudnya Camellia enggan. Wa awdahat liwalidayha, dan dia bagi tahu pada ibu ayah dia anna sababa rafdiha, sebab kenapa dia enggan, kenapa dia tak nak tu. Huwa ihmaluhuma, sebabkan ibu ayah dia cuai ataupun ibu ayah dia tak ambil berat pasal dia sepanjang tadilah dari tadi. Laha tawal al-waqti, maksudnya al-waqt di situ merujuk pada dari mula keluar rumah sampailah sekarang. Ketika dia bercakap ni, mak ayah dia langsung tak ambil berat pasal dia, tak ambil peduli pasal dia. Sebab tu dia tak nak share, tak nak bagi mainan ni dekat adik dia lah. Okay. Okay, tengok gambar. Dia kata apa? Qala al-abu, ayah dia pun katalah, ayah dia pujuk. Anti ada haqqin ya Camellia. Anti ada haqqin. Ada haqqin ni nanti ada kisah yang mana. Nanti saya akan cari dalam dia punya ni untuk kalau sempat kita baca malam ni. Dia satu gaya bahasa untuk menunjukkan awak benar Camellia. Awak benar Camellia. Okay. Anti ada haqqin. Ada satu lagi uslub, tak apalah saya sebut siap-siap nak tunggu kisah tu pula lambat. Anti muhiqqah. Yang ni anti ada haqqin. Ada satu lagi uslub, kita boleh juga kata anti muhiqqah. Muhiqqah maknanya kau benar. Kau cakap betul lah. Maksud apa yang dia cakap tu betul. Walakin ana wa ummuki nahtamu bisamirin kathiran linusa'idahu 'ala al-mashi. Tapi ayah dan ibu lebih pentingkan Samir ni. Mana datang lebih tu kathiran. Kathiran sini kami lebih ibu ayah ni lebih pentingkan Samir untuk bantu dia berjalan. Untuk dia bertatih berjalan lah. Okay. Kemudian dia kata apa? Ayah dia sambung lagi. Laqad asbahtil ana fatatan kabiratan. Laqad asbahtil ana fatatan kabiratan. Awak ni dah awak sekarang dah jadi budak besar, budak big girl lah. Okay, big girl. You have become a big girl lah. Jabdati anakku. Camellia lah. Kita tak sebut macam tu. Bahasa Melayu kita tak sebut tu, kita biasa panggil nama lah. Wa anti tuhibbina an taf'ali kulla syai'in bimufradiki. Dan awak
suka buat semua benda, mufradiki maksudnya seorang diri, maksudnya buat sendiri. Awak suka nak buat semua benda, buat sendiri. Walakinna Samiran la yazalu saghiran jiddan. Tapi Samir ni masih kecil lagi. Okey? Dia masih kecil lagi. Jadi ibu ayah kena tolong dia lah. Macam ni dia awak dah besar dah kan. Nak buat benda pun nak buat sendiri kan. Jadi inilah okey. Bila ayah dah pujuk tu dia kata dah baik balik lah. Okey. Farihat Camelia bikalami abiha. Camelia pun rasa suka dah, rasa seronok lah dengar kata-kata ayah dia tu. Wa a'tat Samiran ad-dabdub li'annaha tuhibbu akhaha. Okay, jadi Camelia pun bagi dabdub ni pada Samir sebab Camelia sayang adik dia. Okay. Okay, tengok gambar. Dan dia kata apa? Ya la farhati. Ya la farhati. Ini satu uslub lah, satu ungkapan. Ya la farhati. Betapa gembiranya saya. Betapa gembiranya saya. Dia kata apa? Ya la farhati. Betapa gembiranya saya. Ha huwa Samirun yamshi. Ini dia Samir dah boleh berjalan. Walan yakuna bihajatin ila ihtimami baba wa mama bihi tawal al-waqti. Kata ya la farhati. Betapa gembiranya saya. Betapa seronok saya. Ha huwa Samirun yamshi. Ini Samir dah boleh berjalan. Walan yakuna bihajatin ila ihtimami baba wa mama bihi tawal al-waqti. Jadi dia tak perlu lagi sepenuh perhatian daripada ibu ayah sepanjang masa. Maksudnya ibu ayah lepas ni boleh bagi perhatian kat dia juga. Okay, tadi ibu ayah kata dia nak tak boleh jalan lagi. Jadi dia tak boleh jalan, kena banyak. Okay, dah habis lah kisah dia. Dia pendek je. Yang ni saya pernah bawa dalam kelas. Tapi yang orang kata apa, dia tak cantik lah, tak ikut kriteria saya lah. Saya ada piawaian lah untuk buat kelas tu. Saya ada buat satu kelas, nama dia kelas baca buku cerita bahasa Arab menggunakan medium GM. Saya ada buat kelas setiap minggu lah. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Saudara-saudara ni boleh pilih lah. Kalau nak masuk hari apa pun. Okay, tengok pada kelapangan masa lah. Okay. Kalau masa lapang hari Jumaat, masuklah kelas Jumaat. Okay. Okay. Sekejap, saya ada apa nama tu. Sebelum kita pergi ke ni, kalau saya jawab soalan, ada sahabat kita tanya, mana dapat buku ni? Okey, untuk pengetahuan, buku kisah kanak-kanak yang bercetak di Malaysia ni susah nak dapat. Saya cakap saya terus siap-siap, memang susah nak dapat. Cuma saudara-saudari boleh dapatkan dari apa nama tu, pelajar-pelajar Malaysia yang buka tempahan dari Timur Tengah, terutama dari Mesir. Mesir ni memang lubuk lah, memang syurga buku lah. Okay. Jadi boleh minta diorang lah. Kalau saya ada 2 orang, tested dan recommended personal shoppers lah. Okay. Seorang di Mesir, seorang di Malaysia lah. Cuma masing-masing ada group dia sendiri. Boleh tolong carilah. Minta tolong diorang cari. Nanti siapa-siapa yang nak tanya boleh contact saya lah. Apa nama tu, nama Ustaz Syahmi Ahmad, seorang di Mesir. Seorang ni nama Ustaz Nu'aim Ishaq. Ni 2 entiti berbeza lah. Okay, masing-masing personal shoppers ada group masing-masing lah kan. Cuma 2 orang ni yang saya biasa pakai lah. Dan saya memang recommend sangat-sangat lah untuk pakai 2 orang 2 ni sebab dia boleh tahan saya mencerewet cara nak boleh cari satu-satu buku tu, kemudian boleh balut dengan cara saya, bungkus macam cara saya, insyaAllah lah. Okay. Setakat ni saya boleh recommend 2 orang ni lah. Okay, nama Ustaz Syahmi Ahmad dan juga Nu'aim Ishaq. Okay, boleh pilih lah, seorang di Mesir, seorang di Malaysia. Cuma masing-masing ada group masing-masing lah untuk cari buku di Mesir. Dan diorang ni rajin lah cari. So minta tolong diorang kalau nak buku bercetak lah. Untuk sahabat bertanya, kalau untuk pengetahuan juga, bahan-bahan macam ni ada laman web dan apps yang bagi kita baca. Okay, cuma kena langgan. Sebab tu cara mudah sebenarnya ikut ikut kelas saya lah, sebab saya bagi bahan-bahan semua. Okay, bahan-bahan ni semua saya bagi, biar saya langgan tak apa. Saudara-saudara hanya perlu bayar yuran langganan saja. Seperti mana yang saya tertera kepada ni lah. Pada apa nama tu, ruangan komen tu lah. Okay. Sekejap, saya copy paste sekali lagi.
Tak ada siapa-siapa nak cuba ni ke? Nak cuba terjemah ke? Saya baca, laju sangat ke ataupun okey? Saya baca laju sangat ke ataupun okey? Saudara-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian. Apa nama ni, boleh komen lah kat ruangan komen, Okey. Suara jelas, Oh, tanya macam-macam, suara lah apalah. Okey. Ini, kisah Camellia yang lain lah. Okey. Jelas, okey. Kisah-kisah ni, saya dah pernah baca dalam, pusingan pertama, penerbit Muassasah Al-Ma'arif, dari Lubnan ni kami dah pernah baca dalam kelas sebelum ni. Jadi, apa nama tu, untuk kelas ni dah ada rakaman lah. Jadi, ni untuk tujuan promosi ataupun iklan, dekat live TikTok ni saya ada buat satu, ni kira simulasi lah ataupun demonstrasi macam mana saya jalankan kelas saya. Cuma sebabkan saudara-saudari tak boleh buka, tuan perempuan tak boleh buka mic sebab, apa nama, tak boleh nak dengar suara, jadi dengar suara saya je lah. Saya lah seorang yang baca dan, terjemah secara lisan lah. Kalau saudara-saudari nak tumpang, nak ada soalan nak tanya ataupun nak menterjemah, dekat ruangan komen tu boleh, nanti saya bacakan dan saya ni lah, saya apa, saya tengoklah kadang-kadang terjemahan saudara-saudari sedap. Sebab bahasa Melayu kan, terjemah Arab Melayu. Jadi kita sesama penutur asli bahasa Arab ni, bahasa Melayu ni mungkin, perkataan yang saya pilih tu kurang tepat ataupun kurang, bunganya kan. Jadi saya mungkin lebih sedap bahasanya, silakan. Okey? Okey, saya baca kisah yang kedua. Yang ni dia jelas sikitlah dari tadi, Camellia wa jazmatuha al-jadidah. Camellia, nama watak kita, Camellia ni, wa jazmatuha al-jadidah. Jazmah tahu siapa jazmah? Jazmah. Jazmah ni ialah satu, istilah bagi, dialek Syam. Okey, dialek Syam. Sebelah Syam ni, kalau negara Arab moden ialah, di apa nama tu, Syria, Jordan, Palestin, Lubnan dan Iraq hari ni. Okey. Dia akan guna jazmah. Jazmah ni tahu apa dia? Ni, kasut boot. Kasut boot. Kasut boot ni. Dia panggil jazmah. Jadi Camellia dan kasut bootnya yang baharu. Jadidah ni baharu, new, baharu. Kalau baru lain, itu tawan atau litawi. Okey. Tengok dia punya ni. Tengok gambar. Dia tanya mak dia. Hal astati'u an albasha ya mama? Hal astati'u an albasha ya mama? Ha ni balik pada mana? Jazmah tadi. Okey, jazmah. Hal astati'u an albasha ya mama? Ibu, ni cara bahasa Melayu kan. Olahan bahasa Melayu kita kan munada tu kita sebut dulu. Ibu, boleh tak saya pakai, kasut boot ni? Kalla, inna at-taqsa harrun jiddan. Okey, wal jazmatu masnu'atun minal kausyuk. Dia kata, ibu dia kata tak boleh. Sebab cuaca sangat sangat panas sekarang ni. Wal jazmatu masnu'atun minal kausyuk. Dan kasut boot ni dibuat daripada plastik. Okey? Satanfa'uki 'indama tumtiru as-sama'u aw 'indama natanazzahu fil mazra'ah. Ya, jadi ibu dia kata apa? Kasut boot awak ni bermanfaat, berfungsi dengan ketika mana apa nama, hari hujan. Tumtirus sama, hari hujan. Atau ketika kita bersiar-siar di ladang. Okey, pakai kasut boot eloklah kalau cuaca tu hujan dan ataupun kita pergi main, tanah yang jalan yang berlumpur ataupun berselut di ladang. Kan cuaca panas ni tak sesuai lah pakai kasut boot. Tu nak mak dia hurai kat dia. Okey, ni budak-budak apa nama tu, sebab, tujuan saya buat kelas ni, kelas baca buku cerita bahasa Arab ni supaya bukan takat kita nak dapat bahasa Arabnya, tapi juga budaya. Cerita tu satu,
Kemudian nak bahasa Arabnya dan budaya lah sebab benda ni memang applicable. Memang boleh pakai terus dalam kehidupan seharian kita lah. Kita nak menulis, nak membaca, nak menterjemah kan. Nak menulis, nak bercakap, nak terjemah tu tak ada masalah lah. Sebab memang dia punya ni memang kehidupan seharian, senario kehidupan seharian. Okay, bezalah kalau kita sekadar hadkan bacaan kita pada buku rujukan dan juga buku sukatan pelajaran. Okey. Dia kat sini kalau secara pasan kita dah ada dua lah istilah yang agak setempat, dialek setempat, itu jazmah dan kaucuk. Okay, kaucuk. Jazmah ni ialah kasut boot, kaucuk ni ialah plastik. Okay. Okay. Kemudian tengok budak ni. Budak ni kata apa? Dia kata apa? Lan antazira hatta tumtira ya mama. Saya tak nak tunggu dah sampai turun hujan, Bu. Afridi annaha lan tumtira illa ba'da yawmain. Ma ra'yuki? Cuba bayangkan. Kalaulah tak turun hujan, ataupun cuba ibu bayangkan, kalaulah hujan lusa baru hujan. Maksudnya, sebab Arab, yaum ba'da yaum, yaumin wahidin, satu hari, wadan, besok, ba'da yaumain, lusa lah. Bahasa Melayu kita cakap lusa. Cuba ibu bayangkan, kalaulah hujan turun, lusa baru nak hujan nak turun, apa pandangan ibu? Takkan lama saya nak tunggu. So dia kata, hal yumkinuni an albasha li ba'dil waqt. Dia kata apa? Hal yumkinuni an albasha li ba'dil waqt. Boleh tak saya pakai sekejap je? Hasanan. Okey, baiklah. Hasanan, okey, alright, baiklah. Walakin ikhla'iha ba'da an yaraha waliduki. Ittafaqna? Okey, tapi cabut kasut ni. Kalau bahasa Indonesia panggil pecat. Kan? Tapi cabutlah, buka lah kasut tu. Lepas mana ayah kamu dah tengok. So, yang pergi beli tadi, Camelia dengan ibu dia. Kemudian, tunjuk kat ayah dulu. Lepas dia tunjuk kat ayah, boleh buka. Okay, deal. Ittafaqna. Deal. Okay, ataupun setuju? Okay. Yang kasut boot yang nak pakai tu kan. Kasut boot getah. Okay. Dia jawab apa? Ittafaqna. Syukran laki ya mama. Okay, deal. Okay, setuju. Terima kasih ibu. Okay. Dia punya nilai. Kemudian. Tengok budak ni. Ara'aita ya dabdubu kam hiya ra'i'atun. Okay, ni sekali lagi lah. Dabdub ni ialah word play lah. Nama beruang dalam bahasa Arab dubun. Dia panggil dabdub. Word play dia sajalah cari satu nama yang dekat dengan bunyi dubun tu, iaitu dabdub. Ara'aita ya dabdub kam hiya ra'i'atun. Tengok ni dabdub. Cantik kan? Okay. Tengok budak ni. Tadi janji dengan mak dia pakai sekejap je. Tunjuk kat ayah je. Okay. Kemudian. Dia kata apa? Baba unzur malladhi ishtarathu li ummama. Baba unzur malladhi ishtarathu li mama. Okay, bila kita baca dalam teks ni, kita agak santai tau. Kita taklah baca macam mana kita baca dalam tajwid Al-Quran kan. Kita tak perlulah keluarkan nun dan sebagainya kan. Itu tak perlulah. Dia kata, ibu, ayah, tengok ni. Apa yang ibu belikan untuk saya. Kemudian, madha ishtarat lak. Madha ishtarat laki. Hayya akhbirini. Ibu beli apa untuk awak? Untuk Camelia. Tunjukkanlah kat ayah. Ishtarat li jazmatan. Ibu belikan saya sepasang kasut boot getah. Alfu mabrukin ya azizati. Alfu mabruk ni kalau ikutkan ahli bahasa tak sukalah. Sebab apa? Salah lah sebenarnya. Sebenarnya mubarak. Okay? Mubarak. Dan tak perlu pun alf ke mi'ah tu tak perlu. Nombor tu tak perlu. Hanya sebut mubarak saja. Ya azizati. Azizah ialah endearment words ataupun kata-kata manja lah. Okay, sayang, darling, honey, my dear, dengan tu lah. Okay, Arab guna aziz, azizah, fuad, ain, aini, ya fuadi. Tu dia punya ni Dia punya macam kita lah, abang, sayang, sebagainya. Okay.
Okey, tengok budak ni. "Ha ana amliku jazmatan safra'a jamilatan ya baba." Ni, saya ada sepasang kasut but getah warna kuning yang cantik ayah. "Innaha minal ka" okey, minal katushu. Okey, minal katushu. Apa nama tu, katushu atau kaucuk ni, dia istilah yang, apa nama, dialek setempat lah. Okay, di sebelah-belah Syam, Levantine dia kata, "Innaha minal katushu wa asliyatun." Ini buat dari plastik dan asli, original lah. Okay, maksud getah asli. Minal kaucuk. Ni budak Camellia, dia salah sebut. Kaucuk, dia sebut katushu. Sebenarnya sebutan dia kaucuk untuk dia orang punya lah, sempat Minal kaucuk ya saghirati. Dari kaucuk, dia sebutkan sebutan tu. Kaucuk, diperbuat dari kaucuk anakku. Naam minal katushu. Budak kan. Ya, dari katushu. Dia ulang yang salah tu juga. Ammal jazmatul ukhra. Okay, sorry. Betul, betul, betul. Kaucuk ni ialah getah, sorry. Getah. Kaucuk ni ialah getah. Okay. Kasut buat pada getah. Getah asli. So dia beri penerangan lah kat sini. Naam minal katushu. Katushu ni sebenarnya silap. Dia kena sebut kaucuk untuk dialek setempat di sebelah Jordan, Syria, Lubnan, Palestin dan Iraq lah. Levantine dia panggil ataupun Syam. Ammal jazmatul ukhra. Manakala kasut boot yang lain, fahiya masnu'atun minal plastik. Dia buat pada plastik. Wahiya aqallu jawdatan min hadhihi. Kualiti dia kurang sikit lah daripada yang saya pakai ni. Yang ni kasut boot getah. Kaucuk. Okay, kaucuk ni bahasa asing lah dia pinjam. Dan dia guna pakai di sebelah Syam, sebelah Levantine. So dia kata, ni kasut saya ni original tau, kasut boot getah. Yang lain tu, yang ada pasaran tu kasut boot buat pada plastik. Okay. Dia tadi janji dengan mak dia kan. Dia tunjuk kat ayah kena buka kan. Okay, tengok gambar. Cerita kanak-kanak kan. Hasanan wal'ana ba'da an ra'aha waliduki ikhla'iha warattibiha fi 'ulbatiha. Okay, Hasanan okay. Baik. Alright. Sekarang, selepas ayah kamu dah tengok kasut boot kamu tu, kasut boot getah kamu tu, ikhla'iha, buka. Warattibiha, susun balik. Letak balik fi 'ulbah. 'Ulbah ni kotak kan, kotak kasut. Oh, kalla arjuki ya mama. Alamak. Tapi ibu, please ni arju. Okay. Uridu an ubqiyaha fi qadamayya tawalan nahar. Okay, dia kata buat saya, boleh tak saya biar je pakai di kaki saya ni sepanjang siang hari ni. Satash'urina bil harri syadidi ya ibnati. So mak dia kata apa, nanti awak rasa panas sangat anakku. Tapi Melayu kita tak sebut anakku kan. Kita sebut nama dia balik. Camellia. Nanti awak rasa panas. Okay. Fadlan an annaha la tunasibu fustanaki abadan. Okay, mak dia sebut apa? Tambah-tambah lagi. Fadlan an ni tambah-tambah lagi. Tambahan pula. Annaha, balik pada jazmah tadi kasut boot getah ni tak sesuai dengan gaun yang kamu pakai ni. Okay, untuk pengetahuan, buku cerita kanak-kanak yang bercetak, kalau nak cari, boleh cari dua orang nama Ustaz Syahmi Ahmad dan juga Syahmi Ahmad dan atau Nuaim Ishaq. Itu boleh cari, diorang boleh turun carikan di Mesir. Tapi kena, kalau ada judul, bagi tahu judul. Kalau tak ada, minta diorang carikan lah. Okay, memang diorang boleh cadang lah beberapa nama. Okay, salam. Akmal Faiz. Baru online. Kisaran Abiah. Okay. Okay, mak dia kan sebab apa? Tambahan pula, kasut boot getah ni tak sesuai dengan, tak masuk, tak padat dengan ni apa, gaun yang kau pakai ni. Mak dia sebut macam tu, budak ni literal lah. Literally, okay, dia kata apa? Okay. Betul juga mama cakap tu. Kita tak ada buat apa. Bukan nak suruh buka kasut. Tapi, Nuaim Ishaq selalu beli kitab-kitab Arab dengan beliau. Nuaim Ishaq ni di Malaysia.
Dia base kat Malaysia tapi, apa nama, dia ada kaki lah di apa, di Mesir tu. Okey. Macam Ustaz Syamil Ahmad memang dia ada di Mesir, cuma dia student kan, jadi dia, ada masa dia lambat sikitlah jawab. "Hadha sahih." Betul. "Sa'artadi sirwaliyal akhdara." "Sa'artadi sirwaliyal akhdara wal kanzatal hamra'a allati ishtaraynaha al-yawm. Ta'ala ya dabdub hayya bina." Mak dia bagi cakap kata, kasut but getah ni, dah tunjuk kat ayah kan, tadi janji nak pakai sekejap je. Dah tunjuk kat ayah, buka lah. Lepas tu dia kata, "Nantilah saya nak pakai sepanjang hari. Biarlah, apa ni, saya pakai sampai sepanjang hari ni lah." Tu mak dia kata, "Nanti kamu panas ni. Nanti panas, kamu rasa panas. Cuaca panas, pakai kasut but getah." Dia garang. So dia kata, lepas tu mak dia nak bagi idea, nak bagi yakinkan dia, buka lah kasut tu. Dia kata, "Tengok kasut tu tak sesuai, tak kenalah dengan baju gaun kamu ni." So, budak ni, okey, dia nak pakai juga kasut tu. Apa dia buat? "Hadha sahih." Dia kata, betul juga. Jadi dia tukar. "Sa'artadi sirwaliyal akhdara." Saya akan pakai seluar warna hijau. "Wal kanzatal hamra." Kanzah ni macam, apa nama, kanzah ni, blouse, macam blouse itulah. Sebab ini, dia banyak guna ni, dia punya, dia panggil apa, bahasa, dialect setempat. So, sebab tu saya tukar-tukar penerbit setiap minggu supaya kita dapat benda-benda tu lah. Bukan, kanzah bukan, ni. Kanzah ni baju. Kanzah ni, sweater. Dah lah cuaca panas, pakai kasut boot, tukar gaun, pakai seluar warna hijau, wal kanzah al-hamra. Kanzah ni ialah sweater. Baju sejuk. Apa, baju panas sebenarnya. Allati ishtarainaha al-yawm. Dalam beg ni ada kanzah dan ada seluar warna hijau. Dia kata, "Tukar." Okey, mak dia kata macam tu kan. Ingatkan nak buka kasut ni lah. Tak berjaya meyakinkan, budak ni kata, "Okey, dalam beg ni ada beli lagi. Ada beli seluar yang hijau dengan baju sweater warna merah. Jom kita pakai sekarang." So dia kata apa? "Ta'ala ya dabdub." Jom dabdub. Hayya bina. Okey. Kemudian, tengok ni budak ni. Nampak tak ni? Sweater kanzah. Kanzah ni sebutan jaket tau. Sweater atau jaket yang, kanzah ni sebutan di belah-belah Syam. Okey, Jordan, Syria, Iraq, Lubnan, Palestin. Macam tu lah Ni dia punya ni. Bayangkan dia punya ni. Mak dia pesan dah tadi. Mak dia pesan. Mak dia kata apa? "Satash'urina bil harri syadid ya ibnati." Ini dalam kepala. Ni pesanan mak dia yang terngiang-ngiang di telinga dia lah. "Satash'urina bil harri syadid ya ibnati." Kamu akan rasa panas sangat anakku. Al-barihata, semalam, fi nashratil jawiyah, masa, berita apa, kaji cuaca ni, laporan kaji cuaca ni, qalu innal matara sayanhamiru. Dia orang cakap hujan akan turun hari ni. Lidzalika saakunu musta'iddatan. Sebab tu saya akan siap sedia. Dengan dia punya kasut but getah, seluar dengan jaket dia ni. Sebab dia kata, semalam laporan kaji cuaca kata hari ni hujan. "Atadrina ya mama, li ajli hadha wujidatin nashratul jawiyah." Dia kata, mak tahu tak, mama tahu tak? Sebab itulah, apa nama tu, laporan, kaji cuaca tu wujud, ada. Sebab nak beritahu kita lah kata hari ni hujan ke cerah. Ni pemikiran budak-budak ni Okey, tengok baju dia. Baju tebal tu. Okey. "Tasarrafi." Mak dia dah malas nak layan. Mak dia malas layan bila dia cakap itu, "Mama tahu tak semalam laporan kaji cuaca kata hari ni hujan." Jadi saya nak bersedia lah ni. Nak turun hujan, saya pakai jaket, saya pakai seluar, saya pakai kasut but getah saya. Lepas tu mak dia malas layan lah. Dia kata, "Tasarrafi kama tasha'ina. Tasarrafi kama tasha'ina. It's up to you." Okey. Lantak engkau lah. Buatlah apa nak buat nak. "Walakinnaki satash'urina bil harri syadid." Ikut kamulah kan. It's up to you kan. Arab kata tasarrafi kama tasha'in. Ni untuk perempuan. Ini untuk seorang perempuan.
Bila kita cakap dengan seorang perempuan, "Tasarrafi kama tasha'ina." Dia kata, "Ya azizati, ikut kamu lah nak, gasak engkau lah. Walakinnaki satash'urina bil harri syadid." Mak dia bagi peringatan dah. Kata, "Nanti awak akan rasa panas sangat-sangat. Tadhakkari dhalika." Ingat tu, mak dah pesan. Okey, tengok dengan payung-payung, dengan payung-payung dia buat keluar. Ah, ba'da bid'i daqa'iqa, selepas beberapa minit, nazalat Camellia ila al-hadiqah. Camellia ni pun turun ke taman. Murtadiyatan kanzataha as-samikata wa sirwalaha wa jazmataha as-safra al-jadidata. Jadi dia pakai apa murtadiyatan? Dia pakai sedang payah selalu hujan Dia pun dia pakai apa? Kanzah as-samikah. Sweater tu jaket tebal. Samika ni tebal jaket tebal. Wa sirwalaha. Dia pakai seluar. Wa jazmataha as-safra al-jadidah. Apa nama tu? Kasut bergetah warna kuning yang baharu. Jadidah baharu Okey. Dia main kat taman sorang-sorang tau. Mak dia tak nak pergi, tak nak ikut. Okey. Tengok tengok gambar. Dia nak kata apa? Saufa al'abu bil kurah. Kurah ra tak ada sadu atau tak ada syaddah Ni sebutan yang betul. Ni sebut ejaan yang betul. Dan sebutan yang betul. Saufa al'abu bil kurah. Okey, saya akan main bola. Inna taqsa harrun jiddan. Cuaca panas sangat hari ni. Okey. Kemudian سيشتد الحر أكثر فأكثر بارتداء كنزة سميكة وسروال صوفي وجزمة صفراء من الكاوتش فما العمل kata apa apa nama tu cuaca panas hari ni lepas tu dia kata apa makin bertambah panas dengan memakai kanzah sweater atau jaket samikah tebal sirwal apa nama seluar sufi seluar wool buat pada wool kan seluar bulu tu wajazmatin safra apa nama tu kasut boot warna kuning minal kaucuk dibuat dari getah famal amal nak buat apa ni budak ni buat apa okey tak pasal-pasal dia budak ni kena okey tengok apa dia buat ni otak budak-budak so dia kata apa hasanan sa'akhla'u 'anni kanzati samikata fahiya allati tush'iruni bil harri. Dia kata apa? Okey, saya akan buka jaket atau sweater tebal saya ni sebab jaket ni lah punca saya rasa panas. Cik. Ha hiya. Ana al-ana artadi qamisan qasir al-kummain. Ni dia. Saya sekarang pakai qamis. Qamis ni kemeja qasir al-kummain. Kemeja lengan pendek. Kum ni. Lengan pendek qasir al-kummain. Wa hadha afdalu. Ni lagi okey. Maksudnya tadi panas, sekarang dah tak panas. Wa anta ya dabdubu intabih li nafsika jayidan. Okey. Dekat sini saya ada nak masukkan sikit apa nama nota side note lah. Saudara-saudara perasan tak dekat perkataan-perkataan yang merujuk ke penggunaan fathatin. Nampak tak kat ni penulis ni untuk yang kisah ni dia letak tanwin pada huruf alif. Pak qamisan. Yang bunyi san tu huruf sad tapi dia letak kat alif. Hasanan. Yang bunyi nan tu ialah nun. Betul tak? Yang bagi bunyi jayidan tu ialah dal, dan. Bukan an. Kan? Ini dia ada dua mazhab dalam penulisan dalam bahasa Arab ni ada dua mazhab dia panggil madrasah imla'iyah. Madrasah imla'iyah, mazhab ataupun aliran lah cara nak menulis perkataan Arab ni. Jadi dia satu dia panggil madrasah misriyah lil imla', satu lagi madrasah syamiyah lil imla'. Madrasah syamiyah lil imla' ini dia. Ini antara ciri-ciri dia iaitu dia akan letakkan
tanwin fathatin pada huruf alif. Padahal yang berbunyi ialah huruf sebelum alif. Hasanan, nan. Kan? Qamisan, san. Macam ni jayidan, dan. Oi, jangan. Mazhab banyak. Saudara-saudari duduk tengok mazhab. Setiap ilmu tu ada mazhab. Ada mazhab dia. Nahwu ada mazhab. Semua ada mazhab. Jadi dalam penulisan imla' dia pun ada mazhab dia. Okey. Jadi mazhab yang dipanggil madrasah misriyah, madrasah misriyah lil imla', dia terbalik dengan yang ni. Ini madrasah syamiyah lil imla'. Okey. Madrasah syamiyah dia memang buat macam ni. Dia maksud syamiyah tu bukanlah merujuk kepada tempat tau. Dia merujuk kepada dia memang nama dia macam tu. Dia bukan merujuk pada Syam. Okey, mesti geng Jordan. Tak. Ada je penulis di Jordan. Kami tadi kelas hari Isnin malam, kelas baca buku cerita bahasa Arab saya ni, hari Isnin malam saya baca penulis dia dalam siri ni, dalam penerbit ni, Kamilia ni juga, tapi mungkin penulis lain, dia dia pakai, dia ada dua tau. Satu mazhab atau aliran madrasah misriyah, satu lagi madrasah syamiyah. Yang ketiga ada tak? Ada. Dia gabung. Okey, mazhab ni mazhab moden lah, dia gabung. So penulis tadi ni dia gabung. Dia gabung di mana? Madrasah syamiyah, satu kelebihan dia pada huruf ya di hujung kalimah ni dia letak titik. Okey? Ni, tadi dia letak titik. Fahiyya allati semua dia letak titik. Tusy'iruni, ya ni letak titik. Sebab nak bezakan dengan alif maqsurah. Kalau saudara-saudara perasan, ada setengah penulis, bila ya kat ujung je dia tak letak titik. Jadi kita kan ada masalah. Kita nak kata ini, itu yang tak letak titik di hujung ni madrasah misriyah. Madrasah misriyah lil imla'. Maksudnya aliran atau mazhab Mesir, tapi bukan semestinya merujuk pada Mesir. Bukan mestinya orang kat Mesir semua pakainya tak. Maksudnya itu dia punya ni lah. Jadi kalau penulis atau penerbit tu dia ambil madrasah misriyah, ya di hujung kalimah tak letak titik. Macam mana nak beza ya dengan alif maqsurah? Konteks. Siyaq al-hal. Siyaq al-hal, konteks. So kena tahulah nahwu dan sebagainya lah. Cuma madrasah syamiyah terbalik. Dekat dia akan bezakan antara alif maqsurah dengan ya. Tak kisahlah ya ni duduk mana pun dia mesti letak titik. Sebab apa? Dia kata memang bezalah antara alif maqsurah dengan ya. Okey, macam ala dengan ali. Kan? Ala kalau alif maqsurah, kalau ali dibaca dengan titik. Okey, jadi ada bezalah makna kan. Kemudian itu kelebihan madrasah syamiyah. Dia letak titik supaya bezalah antara alif maqsurah dengan ya. Kalau madrasah misriyah, kelebihan dia ialah dia akan letak baris fathah ni pada huruf yang sebelum huruf alif. Hasanan, nan tu bunyinya yang fathatin, bukan alif. Hasanan, jiddan, jayidan, dan. Jadi dia akan letak kat sini. Sebab kan ada dua mazhab ni, ada masing-masing ada kekuatan kelemahan masing-masing. Jadi ada mazhab ketiga ada. Mazhab ketiga ni mazhab moden lah. Okay, dia kata macam ni. Kita ambil yang baik pada Mesir, kita ambil yang baik pada Syam, gabung. Okay, so nanti saudara akan tengoklah, penulis ni sama ada konsisten atau tak, itu cerita lain lah. Ni masalah Arab juga kan, dia dah ni bertalfiq, lepas tu dia tak konsisten pula. Dia sepatutnya kena, yang ketiga ni yang the best lah. Sebab apa? Dia memudahkan kita lah sebagai orang ajam ni kan. Baca sekali tu tak perlu fikir, sekejap, alif maqsurah ke? Ya, kan? Kemudian letak titik pada, letak fathah tim pada huruf yang berbunyi kan. Kalau letak nanti akan susah lah. Sebab kalau madrasah syamiyah, kekurangannya bila dia buat macam ni, bayangkan kalau kat sini ada sabdu atau syaddah, dia letak satu baris kat sini, satu lagi fathah tim kat sini. So ada 3 kali fathah tau. Ada 3 kali fathah. Betul, memang kita akan talfiq. Okay. So dia kata apa? Wa anta ya dabdu intabih li nafsika jayidan. Dia kata apa? Okay, awak pula dabdu, jaga diri tu baik-baik. Jaga diri elok-elok. Ibqa tahtal midhallah. Okay, midhallah, Arab ni payung ada dua. Sama ada dia panggil midhallah atau syamsiyah. Okay, midhallah, macam saya selalu sebut,
bahasa Arab ni dia lughah istiqaqiyah, satu bahasa ataupun derivative language satu bahasa yang ada sangkut paut. Dhillah asal daripada dhil bayang-bayang. Syamsiyah pun payung juga sebab syams kan matahari, terik matahari. Fasawfa tumtiru. Okey, sebab apa duduk bawah payung? Sebab kejap lagi nak hujan. Sebab dia duduk ingat nasyrat jawiyah tu, laporan kaji cuaca semalam tu lah. Okey, tengok Tengok budak ni buat apa. Dengan kasut baju, jaket ataupun apa nama panggil baju jaket dia ni dah buka dah. Kan? Tapi dia punya seluar wool dia dengan tu tak buka-buka jugalah. Dia punya kasut boot getah tu tak buka-buka. Okey. Dia kata apa? Ni dekat taman sorang-sorang, tak ada orang keluar time-time ni. So tak ada kawan lah. Wal'ana sawfa asqil azhar. Sekarang saya akan siram pokok. Saya akan siram pokok bunga kat situ lah. Saqyul azhari amalun ra'i'un. Siram pokok bunga ni satu aktiviti yang menarik. Tapi perlu pada tenaga yang banyak. Okey. Wa hadha yush'iruni bil harri. Wa hadha yush'iruni bil harri. Jadi nak siram pokok ni nak isi air, lepas tu nak angkut air tu betul tuang siram pula pokok tu menyebabkan saya rasa panas. Wa khususan tahta asyi'ati syams. Terutamanya di bawah panas terik matahari. Okey, tengok budak ni ni, tunggu air, isi air, bawa angkut, siram. Okey. Muka dah merah padam lah. Itu pun tak nak dengar cakap mak dia kan. Thumma innal harra yashtaddu akthara birtida'i sirwalin yu'arriqu wa jazmatin safra'a minal kaucuk. Dia kata apa? Bertambah panas lagi bila pakai seluar araq ni maksudnya yang berpeluh menyebabkan kita berpeluh. Seluar wool kan, buat pada wool. Wa jazmatin safra, kasut boot getah warna kuning. Okey, orang dia pakai kasut boot plastik, dia nak pakai kasut boot getah. Okey, tengok apa budak ni buat. Okey, so solution penyelesaian dia ialah ya lahu min hazzin sayyi'in. Okey. Ya lahu min hazzin sayyi'in, malangnya. Atadri ya dabdu la'alla mama wa baba kana ala haqqin fima qalahu li. Boleh jadi mama ayah ni cakap benar. Okey. Fal jazmatu laysat murihatan. Kasut boot ni tak selesa. Murihah tak selesa. Indama yakunu taqsu harran. Kasut boot ni tak selesa bila cuaca panas. Naksan walakin 'ala al-'aks. Tapi sebaliknya, innahu syu'urun jamilun an akhudha hammaman wa hiya fi rijlayya. Tapi sebaliknya rasa seronoklah pula kalau boleh mandi dalam keadaan pakai kasut boot macam ni budak ni. Dia berendam dalam dekat taman tu ada mungkin ada tayar yang buat ni kan, isi air sejuk tu masuk dengan kasut-kasut dia ni. Budak-budak kan. Okey. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kalau ada soalan silakan.